bercakap-cakap ketika khatib sedang berkhutbah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala yawmal jumu'ati li sahibi wal imamu yakhutub ansit aw takallam aw abatha aw asyara bi yadihi aw bi ra'sihi faqad lagha wa man lagha fala jumu'ata lahu." Hak ni tu imam apa tu khatib duk baca selalu. Kita bisa dengar tapi tak faham. Sebab apa? Sebab bahasa Arab. Khatib, Nabi kata dia, barang siapa berkata-kata pada hari Jumaat bagi taulannya siapa yang duk cakap dengan kawan dia hari Jumaat. Tak boleh cakap dengan kawan ke hari Jumaat? Tak. Padahal imam membaca khutbah, waktu imam duk baca khutbah. Dia kata dia, diam. Atau berkata olehmu, atau memperbuat ia akan sia-sia, atau isyarat dengan tangannya atau kepalanya. Imam duk baca khutbah, dia beralih. Atau apa dia beralih? Tu nak abang. Bila buat lagu tu, maka sungguhnya telah lara. Apa dia lara di sini? Telah membuat satu kesilapan, benda tak betul. Dan barang siapa lara, maka tiada Jumaat bagi dia. Baik, maka tiada Jumaat tu maknanya apa dia? Hukum berkata-kata ketika khatib membaca khutbah. Baik, saya nak bak. Lah ni mungkin orang tak baca kat, tapi dia duk main handphone waktu khatib duk baca khutbah. Ada tak lagu tu? Ada tak? Ada. Sini jadi tak? Jadi tak sini? Ada. Kita duk atas member tu kadang-kadang macam nak jekah. Macam nak kata ni, hang stop sat main telefon tu. Dia dah buat story lah. Dia dah buat story. Ni dia nak buat. Lepas tu dia main pula. Kamera tu balik belakang dia. Khatib duduk atas member. Siapa tak main lagi? Keluar. Cepat. Buh, dan story. Alhamdulillah. Jumaat yang indah. Masih boleh beribadat. Mau jawab balik dalam cerita tengkorak apa tulis dulu. Jamaah bukan nak kasar tapi nak abang. Duk main game, khatib duk atas khutbah, duk baca khutbah, dia duk main game. Sama. Hari ni Pak Long, Allah uji kita dengan sebiji telefon dia habis. Betul tak? Saya nak tanya Pak Long. Hari ni cuba tengok masyarakat hari ni, termasuk saya, termasuk Pak Long, termasuk Mak Long. Kita ni Allah Ta'ala uji kita, bukan ujian besar pun. Allah bagi seketul telefon, habis masyarakat. Ni, kita duduk dalam kuliah malam ni Pak Long. Siapa pun tak pegang telefon. Saya tengok tak ada siapa pun tak pegang telefon. Duk dengar. Awak boleh mampu kata main telefon sejam. Hari ni kita lebih suka melayan orang yang bukan duduk di depan kita. Duk kawan duk menyembang depan. Hang macam mana lah? Itulah aku lah ni. Sambil duk main telefon. Tu aku lah macam tu lah. Jangan duk tengok aku. Okey lah aku. Okey lah. Oh hang lah. Bisnes hang ke nak? Boleh lah. Nak kata okey sangat benda lah. Bisa ekonomi teruk lah. Ekonomi teruk apa? Hang tu peniagaan. Orang buka kedai pukul 8, hang 12 suku. Lepas tu kedai pula semua nak kena buat niri. Siapa nak kelapa api? Tak ada macam tengok kedai semua buat niri. Ni bukan saya nak kata kat kedai mana dah. Nak cerita. Nak muda, kalau zaman dulu, zaman dulu, semua kita duduk di meja, raja lah kita ni. Mai nak makan apa pakcik? Ni yang ni, okey tulis. Yang ni satu, ni satu, okey lah. Okey. Baik, pergi. Sekejap lagi lepas hantar mai, apa yang kita order, betul tak? Hantar mai order. Sekejap lagi nak bayar pun, mai ni. Ya Cik, ni kira semua. Okey, sekejap nak, pergi ambil bil mai, kita bagi duit.
Dia pun ambil duit, lagi duit lebih, dia main hantar pula. Kita mengkit balik. Kita berjalan daripada kereta, main duduk tang kursi, kursi pergi tang kereta. Betul tak balong? Lah cuba pergi kedai tengok balong. Pergi kedai tengok. Ha? Kena tulis. Karang kita kan. Jenis kita pula tulisan Jawi. Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa kami 3 orang datang nak minta kedarah. Tulis semua tu. Tulis semua ni. Tulis. Bawa atas tu pula. Pergi dekat kaunter. Ni saya biasa pergi satu kedai. Pergi kat kaunter. Ni nak makan ni. Okey. Tak. RM58. Bayar di kaunter. Dia bagi loceng tu satu. Pergi duduk. Menatang ni bunyi. Menatang ni lagi. Betul tak? Kita pun bawa loceng tu. Nak pergi kencing membawa, takut bunyi. Duk ni, kreng. Pergi ambil makanan balik kat kaunter tu. Ambil makanan, mai makan. Betul tak? Saya dekat-dekat nak tanya tu, boleh tak saya masuk masak? Pekeh ni hang bagi terus lah. Kami masuk masak terus lah sana. Kita pergi ambil, kita bayar, kita main makan. Hak lagi hebat Pak Long, dia tulis dekat meja makan tu. Selepas makan, sila letakkan pinggan dan gelas di tempat yang disediakan. Kutip pibuh balik dalam tu. Siapa nak minta kedarah di kedai hang motor tu? Pak Long, kalau kita minta kedarah dekat KLCC ni tak apa lagu tu Pak Long Ni dalam hutan banat tu. Betul. Tak ada orang lah. Tak ada orang. Hang dah cakap kami mahal. Hang tambah dah pekerja hang. Ataupun hang tak ni kami order siap-siap. Nu hang buat lagu kedai mamak tu. Bagi robot main hang. Betul tak? Robot main keting. Robot main. Sila ambil. Tak ambil, saya jalan. Kita pun ambil. Dia jalan. Dia habak robot tu ambil. Sila ambil. Tak ambil, saya jalan. Kita pun ambil. Teng. Dia pergi. Senang. Ni dah lah kami kena main kedai hang. Nak order pun kami kena tulis. Dah lah tulis. Pergi hantar pula di kaunter. Hantar di kaunter bayar. Lepas bayar, hang bagi buzzer tu main. Sekali bunyi kami pergi ambil. Pergi ambil balik main makan-makan. Kena pibuh dalam mesin balik. Lebih pada kantin sekolah. Lepas tu ada abang Allah bisnes tahu. Siapa nak pergi? Ni bukan saya kata kat mana-mana. Tak. Jadi tuan-tuan kata lah Ustaz Usam kecam kedai. Tak. Nak habang tu haduk menyembang tadi ni. Dia kata kedai dia teruk. Tu kawan tu. Ni saya tak kata kat siapa. Saya tak kata kat siapa. Tuan-tuan yang duk kata saya kata korang. Saya tak kata kat siapa. Saya duk cerita tadi haduk main telefon kawan dia. Ni sini lah teruk. Kedai dia. Di mana tak? Rahsia. Tak ni cerita saya boleh tiap kat dia ni. Sebab apa orang suka pergi kedai mamak? Sebab apa orang suka pergi kedai mamak? Kedai mamak tak buat pandai lagu tu. Semua main. Makan apa bos? Ni yang bagi nasi lemak. Nasi lemak telur lah. Telur siapa bos? Telur ayam. Bukan telur aku, telur ayam. Boleh bos? Hang bubuk ni. Habak bi mendatang apa? Haram dia tak tulis. Kepala otak dia ingat tak mamak ni. Tulis haram tak. Tapi dia buat main satu pun tak salah. Kita ni tulis sampai putih macam pen. Tak kena saja. Ini lah lagi. Baik bos. Ini kita pun lagi. Tuan-tuan pergi kedai mamak. Ais kosong tak ada? Boleh bos. Ada tak dia kata? Yang kosong situ. Ada mamak kata tak? Bos, ayam kosong situ bos. Jalan pergi ambil sendiri itu peri. Tak ada hang minta air kosong dia buat mai. Habis minum minta pula buat mai. Jahil lah. Ni dah. Semua tak ada. Betul aku kata lah ekonomi tu lah. Kedai makan. Insya Allah.
Ni nak abang kadang-kadang ni, minta maaf lah. Bukan nak kata kat siapa, tak kata kat siapa. Umum ni saya cerita kawan ni. Makan kita apa? Makan haram tak sedap. Bihun goreng tu, siapa dia pergi ambil tali tangsi beli rebus ya. Bihun datang apa? Bihun Singapura. Bukan Singapura pekok lagu ni kita kata. Buat malu nama Singapura eh. Siapa dia pergi kerat tali tangsi beli goreng kita makan. Pak Long, cah dah lah mahal. Kena buat semua sendiri. Sekali tu pergi tak pergi dah. Sekali tu pergi tak pergi dah. Kalau food court kita boleh terima. Ni kadang-kadang kita main meja ni ada 18 orang, ada 4 orang eh. Budak-budak dia tu duduk main telefon ya. Budak kerja tu bukan dia buat apa pun duduk meranyih sama-sama apa. Hang tak boleh angkat masa. Saya nak tanya Pak Long dah. Pak Long ni geng tua-tua ni. Mau kedai lagu tu Pak Long nak pergi makan. Pergi makan Pak Long. Tobat dah lah. Tak apa kena tulis sendiri pula. Nak makan apa? Saya baru ni pergi satu restoran. Hak ni pun saya nak tergelak. Semua ni dia tulis orang putih. Nama-nama ni nama-nama orang putih. Lepas tu dia main menu-menu ni dia tulis pula nama pelik-pelik. Air kasih ibu yang berada dalam kesedihan. Tu, senarai ayat tu. Kasih ibu berada dalam kesedihan. Main pula. Teringat kekasih di perantauan. Ayat apa ni kita pun nak baca teruja. Ayat apa ni adik? Ustaz kena try dulu lah. Janda sepi menunggu duda. Hak ni kasar kata. Ayat tu maklum. Dak ni cerita betul maklum, bukan nak mohong. Saya ustaz, ni cerita betul ni maklum. Janda sepi menunggu duda. Saya ambil ayat nama 4. Ayah marah kerana kasih. Adik ambil ni. Ayah marah kerana kasih. Berapa ustaz? 1. Ayah marah kerana kasih. Tahu dia? T.O. panas. Mohang tulis T.O. panas apa ke darah? Mohang tulis T.O. panas tu apa ke darah? Ayah marah kerana kasih. Betul-betul terkena belum? Haram tu kata hampa punya marketing. Ayah marah kerana kasih. Memang T.O. panas. Saya kata apa dia marah kasih? Saya jawab bubuk juga. T.O. panas selalu orang duk sebut dah. Kami guna ni ayah marah kerana kasih. Oh. Tu. Janda sepi menunggu duda. Milo tarik. Ni betul-betul terkena. Panggil di bawah kubah. Ayah marah kerana kasih. Mereka darah T.O. kat rumah pun baru sangit 2 kubah. Ni, nak tengok ni zaman lah ni. Saya nak balik. Duk main telefon ni. Pergi apa lah. Dia pun kupas ada rayan lah. Buat luar. Kupas jauh yang ada tutup makan. Teringat kami had dalam sama. Dan kata Abu Bakar Al-Husaini. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dia kata apa dia? Adakah haram berkata-kata pada waktu khatib membaca khutbah? Haram ke ustaz? Kita duk cakap waktu khatib membaca khutbah. Haram tak perbuatan tu? Perbuatan bercakap ketika khatib membaca khutbah. Haram ataupun tidak? Maka padanya itu 2 kaul. Ada 2 pandangan ulama. Dengar yang ni. Baik, Nabi kata tadi, siapa yang cakap ataupun yang tegur, buat isyarat saja ketika khatib membaca khutbah, lara. Perbuatan tu lara. Betul tak Nabi kata? Perbuatan tu lara. Jadi dia kata, adakah perbuatan kita bercakap ketika khatib membaca khutbah itu adalah suatu perbuatan yang haram? Baik, dia kata. Ada 2 pandangan. Salah satu daripada keduanya itu haram. Ada 2 pandangan. Salah satu kata memang haram. Telah dinaskan atasnya oleh Imam Al-Syafi'i pada qaul qadim. Imam Syafi'i dia ada 2 qaul. Satu namanya qadim, qaul lama, pandangan lama. Yang kedua qaul jadid, baru. Pada qaul qadim kata haram.
Kita bercakap waktu khatib baca khutbah haram. Ni qaul yang lama. Haram ni maknanya apa dia? Hang buat dosa. Baik. Ni pandangan Imam Syafi'i, pandangan yang qadim. Dan dengan dia berkata Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad pada yang terlebih rajih daripada dua riwayat. Baginya kerana sabda Nabi SAW, apabila berkata engkau bagi taulan kamu padahal imam membaca khutbah hari Jumaat, diam olehmu, maka sungguhnya lara engkau, dan makna lara itu dosa. Qaul qadim Imam Syafi'i, qaul yang lama Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Yang ni kata haram, dosa. Baik. Dan pada qaul jadi, pandangan Imam Syafi'i yang aku kata pada, bahawasanya berkata-kata ketika itu tiada haram dan diam itu sunat jua. Kerana barang yang diriwayatkan oleh Syekhuna Bukhari dan Muslim bahawasanya Sayyidina Uthman masuk ia pada hal Sayyidina Umar tengah membaca khutbah. Maka berkata berkata Sayyidina Umar, apalah hal kaum mutaakhir ini, mereka itu daripada bang. Maka kata Sayyidina Uthman, ya Amirul Mukminin, tiada aku melebihi tak kala mendengar bang, melainkan aku mengambil ayat sembahyang dua. Waktu tu Sayyidina Uthman jawab. Jadi kata pandangan Imam Syafi'i, berdiam itu sunat, dia kata. Baik. Cakap tak haram, diam tu sunat. Dan riwayat daripada Nabi SAW, masuk atasnya oleh seorang lelaki padahal ia tengah membaca khutbah Jumaat. Nabi ni biasa jadi. Nabi duduk tengah baca khutbah, satu orang lelaki ni masuk. Maka berkata lelaki itu, manakala berdiri kiamat, maka mengisyarat manusia kepadanya diam. Maka tiada diterima ia dan mengulangi ia akan perkataannya. Maka sabda Nabi SAW kemudian daripadanya kali yang ketiga, dia masuk. Nabi duduk tengah baca khutbah, masuk lelaki ni, ya Rasulullah, kiamat ni lagu mana? Biar korang lagu tu. Orang pun kata, shh. Dia tengok, kiamat ni lagu mana? Tak ada. Kiamat ni lagu mana? 3 kali dia tanya Nabi. Lalu Nabi kata, ke sini engkau. Apa yang engkau sediakan bagi hari kiamat tu? Nabi kata, yang anduk-kanduk tanya kiamat ni bila? Lagu mana kiamat nak jadi? Macam mana? Hang dah buat preparation kau untuk kiamat? Nabi kata, hang dah bersedia kau untuk kiamat? Maka kata lelaki itu jawab, ku kasih akan Allah dan Rasulnya. Siapa aku ni apa dia? Aku sayang Allah, aku sayang Rasulnya. Maka sabdanya, engkau serta orang yang engkau kasih. Nabi kata, hang sayang dekat Allah, hang sayang dekat aku, hang bersama-sama dengan kasih Allah dan kasih aku. Maknanya apa dia? Nabi layan dia. Di situ dia kata, dan wajah dalilnya bahawasanya Nabi SAW tiada ingkar atas mereka itu akan demikian. Dan jikalau berkata itu haram, nescaya mengingkar Nabi SAW akan dia. Jadi ulama ambil daripada hadis ni, ulama kata maknanya bercakap ketika khatib membaca khutbah tu tak haram. Kalau perbuatan tu haram, Nabi dah larang. Tetapi di situ nak abang kata sunat dia kata. Dan makna lara atas qaul ini, yang kata lara tu apa dia? Mendatang dengan barang yang tak ada sayogianya dan dinafikan dengan katanya fala jumu'ata la, itu nafi kamal, kesempurnaan Jumaatnya, dan tiada dinafikan sahnya. Baik, dalam hadis tu kata siapa yang bercakap itu perbuatan lara,
Dan siapa yang lara tiada dah Jumaat baginya. Makna tiada Jumaat bagi dia tu, kata Tok Syekh kita, bukan maknanya tak sah semayang Jumaat dia tu, dah. Cuma nak abang perbuatan dia itu menyebabkan pahala Jumaat dia itu tidak sempurna. Tu makna dia. Fala jumu'ata lahu, makna tak sempurna. Perbuatan menyembang duk buat benda-benda lagu tu mencacatkan pahala. Tak ada buat. Tak ada buat. Sebab tu khatib pesan ataupun bilai pesan sebelum nak baca khutbah tu kepada tuan-tuan sekalian yang mana berada di luar, boleh masuk duduk di dalam masjid semayang tahiyatul masjid, niat i'tikaf. Yang mana yang berada di dalam masjid, tolong dengar khatib membaca khutbah. Dengar. Simpan sebentar telefon-telefon anda tu. Tak sat, bukannya lama pun campurkan dengan semayang setengah jam, bukannya lama. Hari ni dengar Tok Khatib nak baca 4 baris ya khutbah. Buat siapa siam baca lama belum. Saya pipi saya kata hari ni mampu dah aku lena dah, aku tak faham. Tak dan lena baru gaya nak menguat. Barakallahu li wa lakum. Dia kata apa pun tak tahu, mangan kadang-kadang kita pun kata ahli kulit lina lah ni. Kita mau barakallahu li. Hei, habis dah. Saya pun dia ingat tak Ibrahim kita pergi ambil tek khutbah siam balik mai terjemah. Pak baris ya belum. Kok barakallah. Yang kita faham buat amma ba'du ya, dari awal tu. Amma ba'du. A'usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dah ada kakak? Alhamdulillah. Itu tak faham. Faham alhamdulillah sampai amma ba'du kakak. Pak baris ya. Pak Long payang kalau dengar lama mampus saya. Kokak barakallahu li wa lakum. Saya kata mudah buat duit depa ni. Mau khatib ni orang bayar tengah 200 pun lega. Pak baris ya Pak Long. Hak kita ni ya Allah. Baik tarik engkau dengar khutbah. Kalau baca tek tu okey lagi lah. Kalau baca tek tu berapa minit Ustaz Ibrahim? 10 minit dah. Tak sampai no. Mau baca betul-betul 6 minit, 7 minit lagu tu ya. Tapi khatib kena lancak lah. Mau khatib melalui perandus. Hak style dulu tu. Tutup imam lama tu. Dah baca Jawi lama. Hampa pi bubuh pula Jawi tu, tulisan tu bahasa baru. Fakulti. Boleh kata imam. Pakutiti. University pun dia pergi. University tu. Jadi university. Menawarkan pakutiti. Kita duk dengar pakutiti mana pula dah tu imam ni. Fakulti. Kawasan perindustrian. Perandus. Dia tak boleh pergi tu. Dia behan tu dia tak boleh pergi lah. Mau lagu tu 15 minit. Nanti khutbah tu. Kokak siang tu 4 minit. Pak Long. Di Thailand. Mak Long. Bila dengar. Mak Long tak dah main. Allah tu iman dulu saya sampai tegur kawan-kawan ni pejabat agama hampa tak ada tulis dah bahasa baru kesian kau tu imam menyakak nak boleh pergi. Kadang-kadang dia baca tu tak tahun bila pun tak tahu. Cuaca sekarang menunjukkan cuaca tengkujuh yang membawa kepada keadaan hujan yang tidak menentu. Padahal tarik tak tengah luar tu Pak Long bila hujan. Dia biasa macam tu, tek khutbah tu nak mak musim tengkujuh tu. Banjir jaga jangan duk main air apa. Tengah panas lik-lik tu dia kata musim tengkujuh. Dengar bila 6 minit ya tu imam nak abak 6 minit ya. 6 minit. Dan saya nak pesan kalau jenis tak mau baca tek tu pun jangan lama sangat. Dia sopan kuliah maghrib, khutbah Jumaat. Dia lebih kurang kuliah maghrib. Jangan lama sangat orang lapar. Ni nak berhenti dah ni.
Hak mai ni siapa hak makan dah di rumah tadi? Tak ada, termasuk hak mengajar. Pedih ni. Yang paling mencabar siapa dia? Geng kat luar tu. Duk bawa darian tu. Kita tak apa, pintu tutup. Hak mereka kata, hang boleh pergi tutup kitab dah kot Ustaz tu kata. Kuih panjang lah ni. Sama dengan khutbah Jumaat. Orang lapar. Betul tak kalau? Kita ni pun betul wajib. Mau sunat. Tak main dah Jumaat tu pun. Mai dengar ustaz ni kadang-kadang dah lah tak baca teks. Dia renggah 2.25 ni. Duk saya kadang-kadang tak dululah. Lah ni mau pergi masjid kena baca teks. Saya pun tak apa nak khutbah dia lah ni. Sebab nak baca apa baca lah. Konsep saya mudah. Siap panggil Assalamualaikum mayang Jumaat tu. Pukul 2.05 minit. Habis Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2.05 minit. Hak mana tak tahannya pergi balik. Hak nak zikir duduk. Ni kadang-kadang tambah pi baca kok bandak-bandak orang nak masuk kerja. Pi Penang apa nu, apa kerja kilang apa nu. Yang tu yang jadi isu kadang-kadang sampai majikan tak bagi keluar sembahyang. Ke khutbah panjang. Oleh pula ni hampa ni duk kira nak pergi kerja ni dunia belakang. Ui. Hang hak mai baca khutbah pun cuba masjid jangan duk bayar tengok. Faham? Bagi reti sikit. Kan bila 5-6 minit ni tinggal sat dah telefon dulu. Hang duduk sat dengar. Mengantuk lagu mana pun dengar. Kalau boleh beli minyak cat kapak tu tuang dalam mata. Dengar dulu dengar. Ambil minyak cat kapak lagu ni. Tapi hak kata geng kencing manis tinggi ni dia lena balong. Telan minyak cat kapak masuk dalam mulut pun dia lena. Dengar. Kalau siapa yang duk cakap Jumaat dia tu tak berapa sempurna. Hukum mandi mandi wajib pula dah. Mandi Jumaat tu kena berhenti tu dia mengarut dah tu. Hukum mandi wajib pula Jumaat ni maklum. Cerita ni dia mulut pun tak apa nak kena tu boleh berhenti lah kot. Hukum mandi Jumaat kita baca bulan depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Tanda bintang tu panjang umur murah rezeki kita jumpa tahun depan. Nah tahun 2026 kita jumpa insya-Allah. Untuk malam ni sekadar ini dulu. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap, terlanjur bahasa, terlajak bicara, terkasar kata, mohon maaf zahir dan batin. Siapa yang nak dapatkan tok koko boleh dapatkan dekat kita saya di luar sana, dan siapa yang nak menyumbang untuk Yayasan Ar-Riyadah untuk pendidikan dan kebajikan untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar tahfiz boleh letak sumbangan di luar sana lepas solat fardu Isya di tabung-tabung yang disediakan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. إلا الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.